Hai semua, hari ini Yan nak kongsikan tentang tools yang korang perlu ada untuk buat video AI. Jom kita mula. Okey, pertama sekali mestilah ChatGPT yang guna untuk buat skrip dulu dan susun idea kandungan dan tulis prompt dengan lengkap. Kalau prompt tak jelas, nanti video AI pun akan nampak kurang menarik atau kabur je. Seterusnya, Gemini. Yang ni penting tau. Yan selalu hasilkan gambar dulu ikut visual yang Yan nak sebelum buat video. Bila dah ada gambar rujukan, lebih mudah nak pastikan video nanti konsisten dan tak lari dari vibe asal. Flow VO3 pula, kat sini kita ubah semua idea tadi jadi video AI. Kita boleh kawal gerakan kamera, mood dan gaya supaya nampak sinematik dan menarik. Kalau korang nak Yan ajar step by step sampai jadi video AI yang power, follow Yan dan komen nak belajar lagi. InsyaAllah Yan buat part 2, okey?